Okay guys, Assalamualaikum guys. Sekarang guys, aku berada di Genting Sepah. Genting Sepah. Dia tempat ni tak ramai orang tahu, dia tersorok sikit. So dia betul-betul tepi highway. Bawah ni highway, bawah ni. Tapi view dia luas lah, boleh tengok sampai ke nampak ada jalan lagi satu sana. Gila, sebelah sini ada 1, 2, 3. Ada 3 jalan ni. Tapi dia dekat dengan terowong dah ni. Daripada naik bukit tu, depan sikit tu terowong lah. View cantik lah. Dia kalau nak masuk kat sini, korang kena ikut jalan Batu 12. Batu 12, sebelum ada jambatan tu, dia ada logo kecil satu masuk lah. Dia memang best lah lepak kat sini. Memang best. Dengan beranginnya. Dia tak panas. Kalau panas memang kau kena ada payung lah. Tapi bahaya guys. Kalau jatuh sampai ke bawah ni, lebih kurang bangunan 15 tingkat ada setinggi bangunan ni. Lah 100 meter. Sebab nampak kereta berkecil je. Bahaya sikit kan. Tersandung tersepak ni, terlajak ke bawah terus. Akan pergi ke alam sebalik mata. So nak mari Batu 12, jalan lama. Sebelum jambatan ada lorong kecil. Tempat dia kat sini lapang lah, boleh masuk motor, basikal ke motor, kereta tak boleh lah. Motor boleh. Mantap guys. Kalau nak bergambar ke apa, yang best. Okay guys, ni view dia. Tu highway bawah tu. Highway bawah. Jangan tu. Banyak jalan tu. So kalau kau tengok nampak ada tiang ni. Dia depan tu je. So lorong kat jambatan. Memang best. View dia cantik. View dia cantik. Kalau malam-malam pun best juga kan. Kursi dah ada lah. Kursi dah ada 2. Ni jalan ni, tu depan tu terowong. So, okay, bye-bye.